Alright, Assalamualaikum and a very good morning. So untuk hari ini kita akan teruskan dengan chapter 2, iaitu melibatkan thermochemical equation. So apakah thermochemical equation itu sebenarnya? So thermochemical equation dia adalah sebenarnya a balanced chemical equation yang macam biasa tu. Cumanya dekat bahagian kanan kamu akan ada delta H. So delta H ini mesti datang dengan dia punya value dan juga sign written on the right hand side of the equation. So, thermochemical equation ni dia sama je ada chemical equation macam biasa. Cuma ada extra dekat bahagian kanan mesti ada delta H, mesti ada dia punya amount dan juga mesti ada dia punya sign. Positif ke negatif. Alright. Dan untuk thermochemical equation, fasa dia, phase ataupun physical state dia mesti wajib dinyatakan, must be specified. Alright. Dan benda lain yang kamu patut tahu adalah for a reverse equation, the magnitude of delta H for the equation remains the same, but its sign changes. So maksudnya adalah bila kamu lakukan sesuatu proses, for example, ini adalah H2O solid iaitu dalam bentuk ais menjadi liquid. Okey, dia adalah proses pencairan. Jadi bila dia proses pencairan, dia memerlukan sebanyak 6.01 kJ tenaga. Dan dia tenaga tu mestilah diserap, tu positif. Tetapi bila tukar equation, yang solid pergi bahagian kanan, yang liquid pergi bahagian kiri, buat pula proses pembekuan, kalau kamu perasan, value dia masih sama, cuma positif dan negatif sign itu berubah. Positif ini menjadi negatif sebab kita pun dah tukar, kita dah reverse the equation. Jadi, bila pencairan dia absorb, positif, bila pembekuan dia release energy iaitu dia negatif. Okay, so conclusion dia bila kita ubah equation, sign pun akan berubah dari positif ke negatif, dari negatif ke positif. Okay, dan another thing is, if the thermochemical equation is multiplied by any factors, apa-apa value, okay, kalau kamu darab 2 ke, okay, contohnya kalau dekat case ini kamu darab 2, the whole thing will be multiplied by the same factor. So dia akan jadi 2 H2O, dia akan jadi 2 H2O solid, akan jadi 2 H2O liquid, dan case ini pun 6.01 darab 2, you akan dapat 12.02. Cuma sign dia berubah sebab kita tak tukar equation kita. Kita tak pindahkan, kita kekalkan dia. So kita kekalkan dia, jadi dia masih positif. Okay, solid liquid, solid liquid, solid liquid. Jadi positif-positif. Cuma yang kita kacau adalah dia punya magnitude. So kita darab 2, jadi dia punya ini pun kena darabkan dengan 2. Alright, so itu sedikit sebanyak tentang thermochemical equation. So seterusnya kita akan tengok ke pelbagaian type of enthalpies. So sebagaimana kamu dah belajar sesi yang lalu, kamu ada delta H reaction. So reaction ini adalah secara umum tindak balas. So sebenarnya kamu akan jumpa sekurang-kurangnya 9 jenis type of enthalpies. Okay, so for example, kamu ada enthalpy of solution, and then kamu ada enthalpy of formation, and then kamu ada ionization energy, and then kamu ada enthalpy of atomization, and then kamu ada enthalpy of combustion, and then kamu ada lattice energy dan juga lattice dissociation energy. And then kamu ada electron affinity, juga dikenali sebagai EA. Alright. And then kamu ada enthalpy of neutralization. And then last sekali kamu ada enthalpy of hydration. So sekurang-kurangnya kamu ada 9 jenis. Okay, ada 9 jenis. Dan dalam 9 jenis tu ada pecahan lagi. Lattice energy, lattice dissociation. Electron affinity pula ada first, ada second. Okay, dalam ionization energy pun sama, ada first dan juga second ataupun third. Dia bergantung kepada metal kita nanti. Alright, so dan juga term-term lain juga. So kalau kita sebut standard enthalpy ataupun delta H0, dia merujuk kepada tindak balas yang berlaku dalam keadaan standard condition 25 degree Celsius dan juga 1 atm. Manakala kalau delta H yang general, dia berlaku dekat given condition yang diberi dalam soalan, dan dia bukan 25 degree Celsius dan juga bukan 1 atm. So dia berlaku bukan dalam keadaan yang standard lah. Alright. So for now, kita akan tengok
semua jenis tindak balas tersebut bersama dengan delta H dia dan apakah dia punya perincian lah. Alright, so kita akan tengok on the next page. So dekat sini saya dah pecahkan dia ikut kesesuaian supaya kamu mudah nak faham dan kamu mudah nak hafal. So pada peringkat awal dia mungkin kamu perlukan sedikit hafalan, tetapi as time goes by kamu akan makin mahir lah. Okay, so cara saya buat dia adalah saya akan pecahkan ikut cluster. So saya ada cluster change warna biru kat sini, change. So bila change, okay, dalam ayat dia mesti guna perkataan heat change. So dia pasti akan ada, dia boleh jadi positif ataupun negatif, boleh jadi positif ataupun negatif. Alright, so seterusnya kamu akan ada absorb. Okay, absorb. So absorb sentiasa positif dia punya delta H dia. Dan kalau kamu tengok dalam ayat dia, penggunaan terma dia adalah the heat absorb kat sini, ataupun minimum energy required. Jadi dia perlukan kena serap tenaga lah, sebab minimum tenaga yang diperlukan. Manakala untuk yang warna merah dekat sini, dia adalah energy release. So bila release dekat dia punya ayat, dia kena ada heat release, energy release. Okay, yang electron affinity ni untuk first dia adalah heat release. Alright, dia adalah heat release untuk first. Kalau untuk second, dia akan adalah heat absorb. So dia boleh jadi positif ataupun negatif lah. Cumanya bila kita sebut satu, dia adalah heat release. Alright, so kebiasaannya kita akan buat yang heat release lah. Okay, and then neutralization pun sama, dia adalah heat release. And then untuk hydration bersama dia adalah heat release. So sentiasa dapat negatif. Alright, so itu kamu patut tahulah. So dalam change, kamu akan ada dua jenis enthalpy yang boleh jadi positif ataupun negatif, boleh jadi positif ataupun negatif. So kamu akan ada solution, kamu akan ada formation. Untuk absorb, kamu ada ionization energy dan juga kamu ada atomization. Untuk release, kamu ada combustion, lattice energy, electron affinity yang pertama, neutralization dan juga hydration. Jadi sepecahkan dia kepada 2, 2, 5. Alright, so cara saya nak mudah ingat adalah saya akan ingat SOFA 2, IM 2, clean height tu 5. So bila SOFA, saya akan ingat solution dan formation. So sentiasa positif negatif dan mesti guna perkataan heat change. Kalau I, dia adalah ionization energy. AM tu merujuk kepada atomization. And then clean merujuk kepada C ini adalah combustion. LE dia adalah lattice energy. And then EA adalah electron affinity. N adalah neutralization. And hydrated merujuk kepada hydration. Okay, so kamu ingatlah 2, 2, 5. So you akan ingat car, ini change, ini absorb, ini release. Okay, dan sudah juga mudahkan. Kalau kamu perhatikan, saya dah buat senang sendiri dah. RP. Jadi dekat sini kamu akan ada release. Contohnya kamu ada reactant. R ini merujuk kepada reactant, P ini merujuk kepada product. So dia masih patah balik dekat dia punya definition lah. Alright, so dekat sini dia kata the heat change when 1 mole of substance is completely dissolved. Jadi kita tahu kita punya reactant tu kena 1 mole. Okay, kalau untuk formation pula, the heat change when 1 mole of compound is formed. Jadi kita tahu produk kita kena 1 mole. Okay, dan sebagainya dekat bahagian bawah lah. Alright, so nanti sekejap lagi on the next page kita akan tengok how kita nak apply apa yang kita define, apa yang kita dah faham tadi tu kepada konteks soalan. Okay, at least kamu dapat general idea dahululah. Yang paling penting adalah kamu kena pandai gunakan terma, contohnya formation, atomization untuk construct thermochemical equation dan solve problem. Itu yang paling penting lah. Alright, dan antara tips-tips yang lain, okay, contohnya ionization energy ni, kamu perlu tahu yang dia berlaku dekat metal je dan dia donate elektron. Manakala untuk electron affinity, dia adalah non-metal, berlaku dekat non-metal, dan non-metal ini akan receive elektron. Okay, nanti bila kamu belajar dekat 2.3 pula, kamu hanya akan pakai delta H solution, hydration dengan lattice energy bila nak construct problem tu, bila nak solve problem.
Manakala untuk bond Haber cycle, kamu akan gunakan kesemua sekali kecuali yang warna biru. Except solution kamu tak pakai, combustion kamu tak pakai, utilization pun kamu tak pakai untuk 2.4. Alright, so for now kamu belajar dulu secara keseluruhan supaya memudahkan kamu faham bahagian-bahagian yang lain. Alright, so terms-terms yang lain juga yang pernah digunakan dalam PSPM. Okay, yang pertama adalah dia punya bond energy. So bila bond energy ni, dia boleh pula dapat 2 mol. Okay, 2 mol untuk Cl. Kalau kamu tengok tadi, dia sentiasa guna 1 mol, 1 mol, 1 mol, 1 mol dan sebagainya kan. Cuma yang ini saja special untuk bond energy. So, 1 molecule akan dapat 2 mol of gaseous atom. Okay, antara yang lain pula, okay, bila atomization tadi, kalau kamu perhatikan, atomization heat absorb when 1 mol of gaseous atom is formed. Jadi produk dia kena 1 mol. Jadi kalau kamu perhatikan dekat sini, kalau dia kata atomization, kamu ada Cl2 gaseous, hasilkan Cl gaseous. Sepatutnya kita kena tak 2 lah. Okay, tetapi based on definition, dia kata kena 1 mol. Okay, kena 1 mol of gaseous atom is formed. Jadi kita kena bahagikan. Kalau kamu dapat 2 tu, kamu kena bahagikan dengan 2. You akan dapat 1/2 dan dia akan dapat 1 dekat sini. Okay, dan term atomization ini boleh berlaku untuk molekul menjadi atom, gases kepada gases, ataupun solid daripada solid nak pergi gas pun boleh guna atomization juga. Tapi kalau untuk sublimation, hanya spesifik untuk metal kepada daripada solid menjadi gas. Okay, so sekarang ini kita akan tengok pengaplikasian definition untuk membina thermochemical equation yang saya cerita tadi. Okay, so kita akan go through macam biasa. So kamu dah ingat dah change, absorb, release kat table, dan kamu dah hafal so far I am clean and hydrated. So kamu dah buat lah dalam table solution, and then kamu pun dah tahu dah RP dan sebagainya, dan kamu pun dah tahu dah positif, negatif, positif, negatif, positif, positif, negatif, 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 negatif. So yang paling penting adalah kamu kena tahu kamu punya cara nak construct berdasarkan definition. Okay, so daripada sini solution. So bila solution adalah the heat change when 1 mole of substance is completely dissolved in water. Jadi dia kata 1 mole of substance bermaksud reactant kita kena 1 mole. So dekat sini 1 mole of 1 mole of substance dimasukkan dalam air untuk form a very dilute solution. So kamu bila NaCl itu dimasukkan dalam air, kamu akan dapat Na plus aqueous dengan Cl minus aqueous, dengan syarat kena 1 mol sahaja. Alright. Yang kedua, enthalpy of formation. So bila formation, dia kata dia adalah heat change when 1 mole of compound is formed from its element under stable condition. Jadi NaCl solid, dia mesti 1 mol dekat produk sebab 1 mol of compound is formed. Itu adalah dia punya keyword, 1 mol of compound is formed. Jadi produk kita mesti 1 mol dekat bahagian sini. Okay, jadi so mungkin ada yang buat macam biasa. Okay, kalau kamu buat thermochemical equation yang biasa, kamu akan buat NaCl tambah Cl2 gases, you akan dapat NaCl solid. So kamu katalah, oh letaklah 2 NaCl, letaklah 2 Na kat sini, kan balance tu. Okay, dia balance, tetapi dia bukannya enthalpy of formation. Sebab bila enthalpy of formation, you kena hasilkan 1 mole of compound. Kena 1 compound saja terhasil, bukan 2. Jadi apa yang kamu kena buat adalah kamu kena bahagikan the whole thing dengan 2. So bila kamu bahagikan, you akan dapat 1. 1 ni you akan dapat separuh, yang 2 ni you akan dapat 1. So ini yang betul lah. So ini yang betul, ini yang salah. So kita kena ikut definition dekat sebelah dia. Alright. And then untuk ionization energy, dia kata minimum energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom. Jadi gaseous atom kita kena remove.
So kita tahu gaseous atom kita daripada kan, maksudnya dia adalah reactant. So dia kena remove 1 mole of electron. So sini pun kena 1 mole. And then untuk atomization, the heat absorbed when 1 mole of gaseous atom is formed. Jadi yang form ni mesti 1 mole. Okay, so gaseous atom, so mesti 1 mole mesti dalam keadaan gaseous daripada elemen dia, Na solid dengan juga half Cl2. So Cl2 ni dikira dia molekul, tetapi dia sama jenis, jadi dia masih dikira sebagai elemen. Okay, and then combustion, mesti 1 mole of substance is burned. So 1 mole je yang akan terbakar. Okay, 1 mole of substance is burned dalam keadaan extra oksigen. Jadi oksigen ni kita tak kisahlah value dia. Yang kita kisahkan yang ini, kena 1 mole yang terbakar. And then kalau untuk lattice energy, 1 mole of solid ionic compound is formed. Jadi ionic compound ini mesti 1 mole juga. Okay, kalau electron affinity, dia kata the heat change when 1 mole of gaseous atom gain 1 mole of electron. So 1 mole of gaseous atom gain 1 mole of electron to form 1 mole of gaseous ion. So dia kena 1 mole je semua. And then untuk neutralization, the heat release when 1 mole of water is formed daripada tindak balas acid dan base. So kamu ada acid dan base, kamu kena hasilkan 1 mole of water. So itulah definition dia lah, kena wajib dekat bahagian product. And then untuk last kali hydration, dia adalah heat release when 1 mole of gaseous ion. Okay, 1 mole of gaseous ion is hydrated in water at standard condition. So you akan dapat Na plus dengan Cl minus. 1 mole tu wajib dekat bahagian reactant. Okay, so kamu juga boleh cuba untuk ionic solid yang lain, contohnya CaF2. You boleh belajar daripada definition yang kamu dah faham tadi, and then you can try again untuk K2O ini. Okay, so K2O ini sediakan ruangan yang kosong, jadi you boleh try sendiri. Try dulu satu persatu, lengkapkan dan fahamkan cara nak buat, and then kamu boleh check dengan jawapan yang seberi dalam video ini. So boleh screenshot ataupun boleh pause the video to check your answers. Alright, so itu saja yang kita dah belajar untuk hari ini. Kamu dah tengok ada kepelbagaian entalpi, dan kamu dah tahu maksud thermochemical equation. Cara nak buat dan mesti kena include delta H dekat bahagian kanan. So samalah, kamu kena construct dan juga include delta H dekat bahagian kanan. Okay, so itu sahaja untuk kali ini. Kita akan tengok pula cara nak selesaikan, nak tulis berdasarkan situasi dekat episod yang akan datang. Alright, so itu sahaja. Thank you everyone. Bye.